Malaysia sedang melangkah ke arah negara maju dengan perubahan pesat dalam pelbagai bidang. Pembangunan negara hari ini bukan sahaja tertumpu kepada ekonomi, tapi juga kepada pendidikan, teknologi dan juga kesejahteraan sosial masyarakat, terutamanya melibatkan isu-isu pendidikan di kalangan pelajar-pelajar di negara Malaysia. Transformasi digital dalam pendidikan telah mengubah cara murid belajar dan juga kaedah guru dalam mengajar. Penggunaan teknologi seperti pembelajaran dalam talian, aplikasi interaktif dan juga platform digital menjadikan proses pembelajaran itu menjadi lebih fleksibel, menarik dan berkesan sehingga kesemua ini dapat menarik minat para pelajar untuk mengetahui isi kandung pembelajaran dan memahami perkara yang ingin dipelajari. Pelajar kini lebih terdedah pada dunia global dan mampu mengakses ilmu tanpa batasan. Namun, transformasi ini juga memerlukan masyarakat yang menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup digital, termasuk aspek disiplin, etika dan keseimbangan penggunaan teknologi. Selain itu, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau lebih mesra dikenali sebagai TVET memainkan peranan penting dalam melahirkan tenaga kerja mahir sesuai dengan keperluan industri negara. TVET memberi peluang kepada pelajar menguasai kemahiran praktikal yang selari dengan keperluan industri di negara kita. Seiring dengan revolusi industri 4.0, teknologi seperti kecerdasan buatan, automasi dan Internet of Things semakin berkembang. Malaysia berusaha melahirkan generasi celik teknologi yang mampu bersaing di peringkat global. Transformasi ini memberi kesan besar kepada masyarakat. Peluang pekerjaan baharu diwujudkan, namun pada masa yang sama menuntut kepada kemahiran yang baharu. Oleh itu, pembelajaran sepanjang hayat menjadi kunci kejayaan, terutamanya dalam dunia moden yang memerlukan pelbagai kemahiran untuk meningkatkan taraf hidup dan juga sosioekonomi masyarakat. Simpulannya, pembangunan dan transformasi Malaysia memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Dengan pendidikan digital, pengukuhan TVET dan penerapan teknologi IR 4.0, Malaysia mampu melahirkan masyarakat berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di masa akan datang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam pintar IPG KDRI, salam 45 tahun IPG KDRI. Jadi, saya Ni Ahmad Fitri Beni Hasmi daripada kelas Bahasa Melayu 2 PISMP 9 Ogos 2024-2028
pada hari ini saya akan membentangkan ataupun membincangkan mengenai transformasi pendidikan Malaysia dari segi penganalisis, iaitu menganalisis dan membuat penilaian bagi subjek ADUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan, dan ini adalah merupakan tugasan terakhir, iaitu tugasan persembahan. Sebagai pengenalan, jadi seperti yang kita tahu, umumnya mengetahui bahawa sistem pendidikan di Malaysia kini mengalami perubahan selari dengan perkembangan global. Jadi fokus kepada pembelajaran abad ke-21 adalah kepada digitalisasi ataupun digitalisasi dan kebolehpasaran, mana kita sudah mengikut arus kemodenan semasa, iaitu mentransformasikan ataupun mendigitalkan pendidikan itu ke arah yang lebih baik. Jadi transformasi ini berlaku bagi memenuhi keperluan revolusi industri 4.0, iaitu IR 4.0 yang lebih banyak kepada AI dengan izin Artificial Intelligence sekarang. Kemudian kita lihat pendidikan ini tidak lagi berfokus kepada peperiksaan semata-mata lah, tapi lebih kepada kemahiran holistik. Jika kita lihat pada era sebelum COVID, sebelum ni, pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS ni lebih berfokus ataupun menumpukan kepada peperiksaan, orientasi peperiksaan semata-mata sehingga membebankan murid itu sendiri. Tapi kini selepas daripada kajian dan analisis, kita telah transformasikan, ubahnya kepada PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah, di mana penilaian itu dilakukan secara menyeluruh holistik terhadap murid itu sendiri. Jadi pelaksanaan PBD, pembelajaran digital dan juga pemerkasaan TV ini adalah merupakan 3 perbincangan topik utama transformasi pendidikan yang akan saya ketengahkan pada hari ini. Jadi yang pertama adalah pendidikan digital, iaitu transformasi pendidikan digital dan PDPR. Kita lihat bahawa pendidikan digital dan PDPR ini merupakan peralihan daripada pembelajaran dahulunya tradisional pada pembelajaran digital. Jika kita lihat dahulu, guru-guru hanya menggunakan buku teks, hanya menggunakan papan putih ataupun papan hitam secara kaedah konvensional dan menggunakan lembaran-lembaran kertas dan sebagainya. Tapi seiring dengan peredaran zaman, seiring dengan peredaran masa, kita telah terapkan kepada pembelajaran digital dengan menggunakan komputer, menggunakan AI, menggunakan slide pembentangan, aktiviti-aktiviti kuis interaktif dan sebagainya seiring dengan kemajuan semasa. Jadi pendidikan Malaysia ni mengalami lonjakan digital yang tinggilah, terutamanya semasa pandemik. Jadi peralihan kepada digital ini kita lihat secara sangat-sangat ketaranya adalah semasa era COVID lah. Jadi selepas berlakunya COVID tu, kita dah mula slow-slow, dengan izin kita dah mula secara perlahan beralih kepada pendigitalan keseluruhan. Okey. Jadi disebabkan COVID itulah kita melaksanakan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi banyaklah platform-platform baru yang wujud, yang dicipta oleh kerajaan, swasta dan sebagainya. Antaranya adalah platform seperti Delima, Google Classroom dan video pembelajaran yang digunakan secara meluas, di mana penggunaannya adalah secara interaktif, boleh digunakan di mana-mana, boleh bebas dan digunakan dan sebagainya. Jadi misalnya guru ni, contohnya guru dapat menggunakan video interaktif dan juga kuis dalam talian untuk PDP murid, iaitu pengajaran dan pembelajaran murid. Jadi murid ini dapat belajar secara fleksibel tanpa batasan lokasi. Tak kira murid itu berada di mana saja, di waktu bila, guru dapat melakukan ataupun memberi input ilmu kepada murid itu secara terus melalui digital ini. Jadi jika kita lihat transformasi ini, terdapat implikasinya, ada impak-impaknya terhadap mobiliti sosial, terutamanya kepada sosial murid itu sendirilah. Jadi implikasi daripada transformasi ini membuka peluang pendidikan pertamanya kepada murid dari segi jurang digital ini. Mana kita tahu dulu kebanyakan murid ataupun kanak-kanak tidak tahu menggunakan telefon, tidak tahu menggunakan komputer. Tapi selepas berlakunya transformasi ini, kanak-kanak lebih mudah
mempelajari, belajar berkenaan digital, terutamanya penggunaan telefon inilah. Jadi ibu bapa pun sekarang sudah menormalisasikan penggunaan telefon ini terhadap anak-anak mereka. Kemudian murid luar bandar pun boleh mengakses ilmu secara dalam talian. Kerana kita dah melakukan transformasi secara besar-besaran keseluruhan di seluruh negara untuk kita terapkan pendigitalan ini dalam setiap kalangan masyarakat. Namun terdapat kekurangan lah. Kita tahu sebuah negara ataupun dalam masyarakat itu implikasinya ada juga kekurangan dari pihak dari segi kekurangan peranti, jaringan internet, dan menyebabkan ketidaksamarataan pendidikan lah antara murid bandar ini. Kita lihat semua murid bandar ni dapat akses penuh, akses lancar dan sebagainya, berbanding dengan luar bandar, mana mereka perlu mencari suatu tempat yang kukuh talian internetnya untuk mengakses bahan-bahan pembelajaran. Jadi antara cadangan penambahbaikannya adalah terutamanya pihak kerajaan lah. Pihak kerajaan ni perlu melaksanakan dasar perubahan transformasi internet ataupun pelan rangkaian ke seluruh negara, tidak kira bandar dan luar bandar, untuk kita tingkatkan capaian internet ni di kawasan luar bandar terutamanya. Jadi kerajaan juga ataupun ibu bapa di luar bandar ni perlu berusaha keras untuk menaikkan taraf sosial hidup masing-masing supaya dapat menggunakan ataupun menyediakan peranti-peranti yang bersesuaian, yang berkapasiti tinggi untuk anak-anak. Jadi guru perlu dilatih juga. Guru juga perlu dilatih untuk mahir dalam penggunaan kemahiran teknologi digital ni lah. Bukan sekadar kita nak terapkan kepada murid, guru juga perlu mahir dalam bidang tersebut untuk menggunakannya dan diaplikasikan kepada murid. Kita pergi kepada beralih kepada transformasi pemerkasaan TVET. Okey. Jadi umum mengetahui sejak belakangan ini TVET telah difokuskan ataupun menjadi tumpuan utama bagi negara kita. Kerana TVET telah difokuskan ataupun menjadi tumpuan utama bagi negara kita. Kerana TVET ni secara umumnya, ataupun maksud mudahnya, merupakan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional di mana kini diperkukuh sebagai laluan alternatif pendidikan untuk kita lahirkan bukan sekadar pakar akademik semata-mata murid ni. Untuk kita lahirkan TVET ni, kita nak lahirkan tenaga kerja mahir untuk kita penuhi keperluan industri semasa. Mana kita tahu negara kita bukan sekadar mempunyai, kita fokus pada akademik semata-mata, tapi perlukan juga pada pembangunan industri untuk ekonomi kita, untuk pembelajaran, untuk sistem-sistem yang kita run bagi pembangunan negara. Jadi perlunya kepada tenaga kerja mahir ini yang meluas, demandnya tinggi, dan kerajaan memperkasakan TVET ini untuk melahirkan lebih banyak tenaga kerja mahir itu. Jadi pendekatan ini bukan sekadar pilihan kedua selepas aliran akademik, itu nak jadi doktor, cikgu dan sebagainya, tapi TVET ini semakin diiktiraf, itu menjadi sebagai laluan utama untuk kerjaya berkemahiran tinggi. Bukan kata sesiapa yang masuk TVET ni mereka adalah tidak kurang pandai dan sebagainya, tapi TVET ini kita perkasakan tarafnya daripada sijil kepada diploma kepada degree, sama taraf dengan akademik, tapi dalam bidang tenaga kerja mahir ini. Jadi TVET ni pelajar yang tidak lagi terikatlah kepada laluan akademik tradisional, iaitu dari SPM, STPM, universiti dan sebagainya. Malah TVET ni dia buka peluang kepada pelajar yang cenderung kepada kemahiran praktikal. Kerana kita tahu setiap manusia ini masing-masing mempunyai kelebihan, masing-masing mempunyai kemahiran yang dia pandai, dia lebih dekat mana. Jadi laluan TVET ini dia menawarkan peluang pekerjaan yang lebih cepat untuk selepas tamat pengajian, dan memudahkan untuk manusia ataupun modal insan itu mendapatkan kerja seterusnya, dapat membantu diri serta keluarga serta orang ramai bagi memenuhi keperluan semasa industri. Kemudian kita lihat melalui pemerkasaan transformasi TVET ini dalam pendidikan kita, apa impak ataupun implikasinya kepada pelajar ataupun sosio kita ni lah. Jadi ia memberi ruang kepada pelajar, ruang dan peluang kepada pelajar bukan akademik ni
Jadi kita tahu bukan semua pelajar yang budak genius, bukan semua pelajar pandai. Ada juga pelajar yang cenderung ke arah kemahiran. Jadi kita angkat mereka ini, kita perkasakan mereka ini untuk kita gilap bagi tujuan memberi sumbangan kepada negara. Jadi tidak semua pelajar ni mampu menonjol lah dalam pembelajaran teori, peperiksaan dan sebagainya. Jadi TVET ni memberi peluang kepada mereka-mereka ini yang terasa terpinggir, tercicir ini, untuk mereka menyerlah melalui kemahiran tangan, iaitu hands on, kerja buat, kerja mahir, menggunakan kreativiti, menggunakan penyelesaian masalah praktikal dan sebagainya. Jadi perkara ini sangat-sangatlah bermanfaat dan bagus untuk memenuhi keperluan industri dalam negara. Hal ini secara tidak langsunglah kita dapat kurangkan keciciran pelajar itu sendiri dalam sistem pendidikan. Kerana apabila pelajar itu kurang berminat dalam akademik, mereka akan berhenti belajar dan mencari kerja tanpa ketetapan yang rasmi ataupun yang memberi masa depan yang panjang. Jadi pelajar yang berbakat ataupun mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu dapat menggunakan kemahiran mereka itu di jalan yang betul, jalan yang benar, dan dapat menyumbang kepada negara. Okey, sebagai contoh kita lihat pelajar yang berbakat dalam masakan, mereka ni boleh mengikuti dalam bidang kulinari lah. Kita ada Politeknik Malaysia, Kolej Vokasional dan sebagainya. Dan mereka ni berpeluang untuk bekerja di hotel yang diiktiraf ataupun membuka perniagaan sendiri. Jadi dengan cara ini kita dapat kembangkan potensi setiap murid itu berdasarkan kemahiran yang mereka minat juga. Jadi antara cadangan penambahbaikan yang kita dapat buatlah bagi TVET ini, pertamanya kita perlu selaraskan di seluruh negara apa yang kita nak fokuskan bidang-bidang TVET ini dan apa yang kita nak perkasakan secara progresif. Dan kita perlu selaraskan dengan keperluan-keperluan industri, di mana keperluan industri sekarang ini perlu kepada perkara-perkara yang dapat membangunkan negara kita. Jadi dengan cara ini, dengan kajian dan analisis yang dibuat oleh pakar-pakar ini, kita perlu menggubal dasar, itu kerajaan perlu menggubal dasar dan terapkan terus kepada pelajar-pelajar, terutama di Institut Pengajian Tinggi dan sebagainya, untuk kita kata tidak ketinggalan ke belakang lah, untuk kita penuhi keperluan yang mendesak pada ketika ini. Jadi antara cadangan penambahbaikan yang lainnya adalah pertamanya kita perlu ubah persepsi dan stigma masyarakat ini terhadap TVET ini. Jadi ramai kalangan kita ni menganggap, iaitu masyarakat ini menganggap TVET ni adalah satu perkara yang direndahkan. Mana orang yang menyertai TVET ni adalah yang tidak pandai akademik, kurang pandai dan sebagainya. Jadi persepsi itu kita perlu ubah kerana TVET ini ada kelebihannya yang memberi sumbangan kepada negara kita, utamanya terhadap pembangunan negara kita lah. Jadi dan masyarakat ini perlu diubah dengan didedahkan dengan kesedaran bahawa TVET ini juga mampu menjamin pendapatan tinggi dan kerjaya yang akan memberikan profesionalisme pada individu itu di masa hadapannya. Jadi antara pelaksanaan yang kita boleh buat untuk cadangan penambahbaikan ini adalah kita buat kempen lah, kempen kesedaran melalui media massa dan di sekolah-sekolah, di mana kita promosikan TVET ini, apa masa depan TVET ini dan apa keperluan TVET ini kepada negara. Kemudian kita beri pendedahan awal di sekolah rendah dan menengah tentang laluan-laluan kerjaya TVET ini, di mana apabila murid ataupun pelajar menggunakan laluan ini, di mana dia akan berada di 10 tahun akan datang, apa sasaran yang diperlukan, apa target yang dia boleh buat dengan TVET ini di masa akan datang. Dan bila kita beri pendedahan itu, kita dapat membuka minda mereka ini terhadap TVET. Kemudian perlu buat perkongsian kejayaan alumni TVET sebelum ini sebagai inspirasi lah kepada anak-anak muda kini untuk menceburi bidang TVET dan bukan menganggap TVET ini adalah satu perkara yang lemah, perkara yang tidak memberi impak yang besar kepada negara. Malah TVET inilah sebahagian besar atau separuhnya memberi sumbangan utama terhadap industri dan pembangunan negara. Sebagai contoh, kita dapat jemputlah graduan TVET yang berjaya, yang dah jadi usahawan, dah jadi jutawan, guru teknik yang pakar dan sebagainya, untuk berkongsi pengalaman di sekolah-sekolah ataupun Institut Pengajian Tinggi. Seterusnya, kita beralih terhadap transformasi pendidikan IR 4.0 dan juga KEBAT. Okey,
Di mana sekarang ini kita lebih berfokuskan kepada pemikiran kritis murid. Bukan murid itu sekadar menerima input. Jadi murid itu juga perlu melontarkan, meluahkan idea dan ekspresi mereka untuk kita tahu, guru nilai murid ni faham ke tidak apa yang guru nak ajar. Jadi ini melibatkan PBD lah, terutamanya PBD, dan selari dengan arus pendigitalan yang kita telah buat guru nak ajar. Jadi ini melibatkan PBD lah, terutamanya PBD, dan selari dengan arus pendigitalan yang kita telah buat. Jadi kemahiran abad ke-21 ini, iaitu 4C, murid ni dilatih untuk berkomunikasi dengan berkesan, bekerjasama dalam kumpulan, berfikir secara kritis dan menghasilkan ide kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Jadi menggunakan kemahiran abad ke-21 inilah guru dapat melatih murid ni ke arah yang lebih moden, iaitu kita dapat menilai murid, berpusatkan murid itu, pembelajaran itu pada murid. Kemudian guru perlu mengintegrasikan melalui transformasi ini, mengintegrasikan teknologi AI dan STEM ini, di mana penggunaan teknologi ini seperti AI inilah, kecerdasan buatan ini, dan juga mengaplikasikan, mencampurkan juga dengan sains, teknologi, kejuruteraan matematik ini, iaitu STEM, dapat kita membantu pelajar untuk menjadi lebih interaktif, moden dan relevan dengan dunia sebenar. Jadi, dan akhir sekali, kita dapat lihat melalui transformasi ini, kita terapkan kebat dan juga pembelajaran berasaskan projek. Bukan kita hanya sekadar memberikan melalui papan putih semata-mata, memberikan input, murid terima, murid jawab, buat latihan dan sebagainya. Tapi melalui kebat ini, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, kita memberikan rasangan soalan supaya kita dapat mencungkil idea-idea ataupun pandangan di luar kotak murid itu, untuk melihat sejauh mana murid ini faham terhadap tajuk dan sejauh mana perkembangan potensi murid terhadap pemikirannya. Dan melalui pembelajaran berasaskan projek juga, kita dapat bantu murid itu melaksanakan ataupun meningkatkan potensi diri dan juga soft skill mereka lah, untuk mereka kenal pasti diri mereka ni bukan sekadar pembelajaran di bilik darjah semata-mata, bukan di dalam bersama guru, tapi melalui pelaksanaan berasaskan projek ni, murid tidak hanya menghafal, tetapi murid dapat menganalisis, buat menilai, mencipta melalui projek sebenar yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Jadi antara implikasi yang dapat kita lihat melalui transformasi ini adalah daya saing global yang meningkat lah, di mana murid ini akan lebih bersedia untuk kita bandingkan atau menyaingi di peringkat international antarabangsa. Kerana dengan kemahiran yang kita terapkan, yang kita asuh ini setara dengan negara-negara maju yang lain seperti di Finland dan sebagainya, di mana Finland ni kita dah lihat mereka ni telah lama meninggalkan pembelajaran berorientasikan pemeriksaannya, dan mereka lebih berpusatkan murid untuk mereka menggilap potensi dan bakat murid itu, dan dengan cara itu murid lebih willing, lebih bersemangat untuk melontarkan idea dan menerima PDP itu dengan lebih baik. Seterusnya, implikasinya juga dapat meningkatkanlah peluang pekerjaan berkemahiran tinggi, di mana kemahiran teknologi dan kritikal ini membuka peluang kerjaya apabila kita sentiasa memberi dan kita berpusatkan murid. Setiap kali pembelajaran kita itu, murid itu dapat kita dapat hasilkan modal insan yang berkualiti tinggi, sekaligus memberi sumbangan kepada negara dalam pelbagai peluang pekerjaan, terutama dalam bidang profesional seperti kejuruteraan, IT dan juga industri digital yang perlu dipenuhi oleh modal insan di negara kita. Antara cadangan penambahbaikan pula yang dapat kita terapkan melalui transformasi ini adalah kita perlu sediakan guru yang kompeten, yang dapat bertahan untuk mendidik murid tersebut. Jadi perlu adakan latihan berterusan terhadap guru ini, mana guru ni perlu sentiasa ikut kursus dan latihan untuk kuasai teknologi serta kaedah PDPR terkini, supaya guru itu dapat menerapkan dengan betul dan mencapai objektif PDPR menggunakan teknologi itu. Kemudian perlu binanya ataupun selaraskan makmal STEM di setiap sekolah, di mana sekolah ni
perlu dilengkapilah dengan peralatan-peralatan moden supaya murid ni dapat belajar secara praktikal dan eksperimen, hands on, melibatkan sains, matematik, kejuruteraan dan sebagainya itu, dan mereka dapat mengaplikasikannya di dalam dunia nyata ataupun di dalam dunia pekerjaan di masa akan datang. Kemudian penambahbaikan kurikulum, di mana silibus kita ini, iaitu kerajaan perlu menyemak balik, menganalisis balik silibus-silibus yang kita letakkan ini perlulah dilaksanakan mengikut dasar keperluan industri semasa ataupun dasar yang ditetapkan kerajaan dari segi pembangunan dan sebagainya, agar PDP ataupun pembelajaran yang dilaksanakan ini akan terus kekal relevan dan sesuai sepanjang zaman. Jadi besar harapan saya sebagai seorang bakal guru bahawa dengan transformasi pendidikan ini kita berharap agar ia selari dengan keperluan semasa lah yang mendesak, terutama kepada negara kita. Jadi analisis daripada transformasi ini menunjukkan bahawa transformasi seperti pendigitalan, TVET dan IR 4.0 ini dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan global dan revolusi industri. Dengan kajian tempatan ini mendapati perubahan ini berjaya meningkatkan kualiti pembelajaran dan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid. Dengan itu, saya berharap agar dengan transformasi ini dapat membantu bakal-bakal guru ataupun guru untuk mendidik murid dengan lebih berkualiti seiring dengan perkembangan semasa. Jadi impak signifikan terhadap mobiliti sosial. Jadi besar juga harapan saya agar transformasi ini dapat memberi impak kepada mobiliti sosial itu masyarakat tersepat, di mana transformasi ini membuka peluang pendidikan dan pekerjaan kepada pelajar daripada pelbagai latar belakang. Namun kajian juga menunjukkan masih wujud cabaran seperti jurang digital dan stigma terhadap TVET. Dengan berlakunya transformasi ini, sebagai bakal guru saya berharap agar murid tersebut dapat kita kurangkan jurang tu, terutamanya murid luar bandar dan murid bandar, sekaligus kita dapat membantu mereka dalam sektor pekerjaan di masa akan datang, sekaligus membantu meningkatkan keberkesanan modal insan bagi setiap murid di masa akan datang. Selain itu, melalui transformasi ini juga saya berharap ia dapat menjadi penambahbaikan lah secara berterusan untuk keberkesanan PDP dalam kelas itu. Dapatan kajian daripada ketiga-tiga analisis ini menegaskan bahawa kejayaan transformasi itu bergantung kepada sokongan infrastruktur, latihan guru dan kesediaan sistem pendidikan itu sendiri. Jadi penambahbaikan yang kita cadangkan perlu dilakukan secara berterusan, secara telus dan berkesan agar semua pelajar ini mendapat manfaatnya secara adil lah. Jadi sebagai contoh, latihan guru tu terutama dalam bidang teknologi dapat membantu memenuhi keperluan dan keberkesanan PDP. Selain itu, infrastruktur sekolah juga perlu diperkasakan, diberikan peruntukan yang lebih supaya melalui transformasi ini ia dapat memberi impak kepada sekolah itu sendiri untuk membantu pelajar bagi meningkatkan keberkesanan PDP di dalam kelas. Jadi saya rangkumkan, guru itu perlu bersedia, kami perlu bersedia untuk menghadapi perubahan dan sentiasa meningkatkan kemahiran diri. Guru ni bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi ia ibarat sebagai ibu bapa ataupun penjaga kepada murid-murid, kerana mereka lah yang memantau, menilai dan beri tunjuk ajar yang terbaik teladan kepada murid-murid. Harapan saya sebagai bakal guru ini agar sistem pendidikan di Malaysia ini dapat dikuatkuasakan secara inklusif, inovatif dan berdaya saing setaraf dengan negara-negara maju di luar sana, agar kita dapat melahirkan modal insan bertaraf global. Kesimpulannya, transformasi pendidikan di Malaysia dalam tempoh 8 tahun kebelakangan ini merangkumi pendigitalan, pemerkasaan TVET, pengintegrasian IR, PBD dan sebagainya ini, ia menunjukkan perubahan yang signifikan, iaitu sangat-sangat berkesan dalam usaha untuk kita lahirkan modal insan yang holistik, iaitu perkembangannya secara menyeluruh dan berdaya saing di peringkat antarabangsa maupun di peringkat kebangsaan.
Jadi analisis terhadap ketiga-tiga transformasi ini, kita dapati bahawa sistem pendidikan itu sendiri lebih fleksibel, relevan dengan keperluan semasa yang mendesak serta mampu meningkatkan kemahiran abad ke-21 ini, terutamanya dalam kalangan murid. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan bahawa transformasi ini memberi impak positif terhadap mobiliti sosial itu masyarakat ni, kerana kita dapat membuka lebih banyak peluang pendidikan dan juga peluang pekerjaan kepada pelajar itu sendiri dan juga masyarakat di sekitar, sama ada keluarga pelajar dan masyarakat di sekitar itu, yang terdiri daripada pelbagai latar belakang lah, di luar bandar, di kampung-kampung dan sebagainya. Walaupun terdapat beberapa cabaran, kekangan seperti jurang digital, infrastruktur yang kurang, persepsi masyarakat, tapi kita harap dengan adanya transformasi ini dapat memberi kesan dan impak inklusif terhadap masyarakat dan juga pembangunan di negara kita. Sekian, terima kasih.